Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) pada masa ini tengah menantikan proses perolehan lebih daripada 30 jet pejuang FA-18 Hornet daripada Tentera Udara Kuwait, menunggu penghantaran 18 FA-50 varian tercanggih dari Korea Selatan, dan juga menantikan proses perolehan jet pejuang MRCA yang baharu, bagi menggantikan aset udara yang akan semakin usang pada masa hadapan, di mana sama seperti Malaysia, negara jiran di utara, iaitu Thailand, terus berusaha untuk memodenkan tentera udaranya, dengan baru-baru ini telah menandatangani kontrak bagi perolehan 12 pesawat pejuang Saab JAS 39 Gripen EF pada tahun 2025 ini, menjadikan jumlah keseluruhan jet pejuang Saab JAS 39 Gripen varian CDE dan F milik negara itu sebanyak 23 unit. Tentera Udara Diraja Thailand (RTAF) turut mengesahkan keputusan untuk membeli pesawat pejuang Saab Gripen EF dari Sweden, yang menjadi asas kepada rundingan lanjut pada masa yang akan datang, dengan kempen persaingan yang telah berlangsung sekian lama antara pesawat pejuang Gripen EF dari Sweden dan pesawat pejuang Lockheed Martin F-16CD Block 72 dari Amerika Syarikat, di mana selain pesawat pejuang Gripen EF dan pesawat pejuang F-16CD Block 72, syarikat Sweden, iaitu Saab, dan syarikat Amerika Syarikat, iaitu Lockheed Martin, turut mengemukakan beberapa cadangan offset yang komprehensif kepada Thailand. Perolehan jet pejuang pada masa kini merupakan suatu keperluan yang penting dan mutlak, disebabkan oleh ketidakstabilan geopolitik dan keselamatan yang semakin meningkat di pelbagai bahagian dunia, di mana Malaysia perlu mempercepatkan perolehan pesawat-pesawat pejuang serta aset-aset pertahanan kritikal yang lain, bagi melindungi kedaulatan negara daripada sebarang ancaman yang boleh muncul pada bila-bila masa.